Nama aku Dr. Han dan sepanjang aku bertugas dalam dunia perubatan ni, aku dah tengok macam-macam jenis kematian yang ngeri. Tapi ada satu kes ni yang sampai sekarang kalau aku teringat balik, bulu roma aku automatik akan meremang tegak. Sebab benda ni memang luar kotak pemikiran manusia. Bayangkan korang tengah pandu van jenazah jam 3 pagi, tapi tiba-tiba kenderaan tu terasa macam tengah bawa beban bertonton besi yang sangat berat sampaikan tayar pun kempis. Cerita ni bukan rekaan tapi satu pengakuan yang dipendam lama oleh Abang Man, seorang pemandu van jenazah veteran yang dah lali dengan pelbagai rupa mayat. Tapi malam tu, sains memang gagal total. Kita akan tengok apa jadi bila tuan sudah tiada, tapi pembela masih enggan nak lepaskan pegangannya. Dengan cakap aku jangan gatal nak simpan benda bukan-bukan. Segalanya bermula bila Abang Man dapat satu panggilan kecemasan untuk ambil jenazah dari sebuah rumah lama dekat hujung kampung yang memang terpencil gila. Masa dia sampai tu, suasana rumah tu rasa suram yang amat sangat dan bau yang menusuk hidung dia bukan bau ubat hospital atau bau orang sakit yang biasa kita hidu. Bau dia hanya yang sangat pekat, macam ada darah yang tumpah, tapi dah lama dibiarkan kering dekat atas lantai kayu yang usang tu. Korang kena tahu, arwah masa hidupnya memang terkenal sebagai seorang pengamal ilmu hitam yang tegar gila. Walaupun fizikal si mati masa tu nampak sangat kurus kering, rupa dia dah macam mumia. Hidup yang cuma tinggal kulit balut tulang, tapi proses nak angkat keranda tu jadi satu seksaan yang tak masuk akal. 6 orang lelaki dewasa, termasuk Abang Man yang badan tegap tu, semuanya gagal nak angkat keranda tu. Sumpah, jantung diorang rasa macam nak pecah. Sebab berat dia tu memang luar logik akal manusia sampaikan diorang terpaksa guna bantuan kayu tambahan cuma nak tolak keranda tu masuk dalam perut van. Sebaik saja pintu belakang van tu ditutup, satu fenomena yang sangat pelik berlaku sampaikan semua orang yang ada kat situ tergamam. Tayar van jenazah tu tiba-tiba nampak kempis gila. Rupa dia macam van tu tengah bawa muatan lori trailer yang lebih berat. Abang Man cuba nak mulakan perjalanan, tapi gangguan teknikal mula menggila weh. Enjin van tu menderu sangat kuat. Bunyi dia macam tengah mendaki bukit yang curam gila, padahal jalan tu rata saja. Paling seram, meter suhu van tu terus naik mendadak masuk zon merah. Dalam masa berapa saat saja, van tu langsung tak bergerak walaupun Abang Man dah tekan pedal minyak sampai rapat ke lantai, seolah-olah ada satu kuasa gaib yang tengah pegang kuat tayar van tu daripada berpusing. Masa ni lah suasana dekat dalam kabin van mula berubah jadi mual bila bau bunga kemboja yang terlalu harum mula memenuhi ruang depan. Bunyi cakaran halus dari dinding zinc dekat bahagian belakang tempat jenazah tu diletakkan mula kedengaran dan bunyi tu sangat jelas macam kuku tajam yang tengah gores besi dengan perlahan-lahan. Abang Man sempat menjeling ke arah cermin pandang belakang dan masa tu jugalah bulu roma dia meremang hebat sebab dia dapat rasa ada penumpang lain yang tengah duduk bertinggung dekat atas keranda tu. Sosok tu gelap, besar dan bagi aura yang sangat menekan jiwa sampaikan Abang Man rasa sesak nafas. Dia sedar benda ni bukan sekadar masalah enjin atau beban fizikal mayat, tapi ada sesuatu yang jahat tengah halang perjalanan diorang ke tanah perkuburan. Penunggu tu macam tengah menuntut sesuatu sebelum dia biarkan tuan dia pergi, yang buatkan peluh jantan mula membasahi dahi Abang Man walaupun pendingin hawa dah buka tahap maksimum. Keadaan jadi makin tegang bila van tu mula bergegas secara tiba-tiba tanpa sebarang punca yang logik. Macam ada tangan gergasi tengah goncang kenderaan tu dengan kuat. Satu-satunya sumber cahaya masa tu hanyalah lampu jalan yang malap dan setiap kali cahaya tu melintasi van, kelibat dekat belakang tu makin jelas kelihatan dalam kegelapan. Ia bukan lagi sekadar bayangan tapi satu entiti yang ada bentuk fizikal yang sangat menggerunkan sampaikan suasana dalam van tu rasa beku macam bilik mayat. Abang Man cuba nak baca ayat suci,
Tapi lidah dia rasa kelu macam ada tangan gaib tengah cekik leher dia dari belakang. Dia tahu kalau dia tak buat sesuatu sekarang, diorang semua mungkin takkan sampai destinasi sebab van tu tiba-tiba mati, enjin tengah jalan sunyi. Bawahannya tadi datang balik dengan kuat gila sampai dia rasa nak muntah dan dia sedar jenazah ni bawa rahsia gelap yang belum selesai. Sumpah, aku rasa berderau darah bila ingat balik apa yang Abang Man ceritakan tentang saat tu. Beban tu bukan datang dari mayat tapi dari dosa yang belum terlerai. Abang Man terduduk kaku dalam kabin van yang suhunya makin menjatuh. Rasa sejuk tu sampai ke tulang weh. Enjin sudah lama mati dan lampu pula terpadam sepenuhnya. Manakala bau hanyir yang meloya tadi seolah-olah tengah membelit leher dia dengan sangat kuat. Dia sedar kalau dia tak bertindak segera, van jenazah ni akan terus terpaku tengah jalan sunyi tu sampai matahari terbit. Dengan tangan yang menggigil hebat, dia beranikan diri buka pintu van lalu melangkah keluar menuju ke arah sekumpulan waris yang mengekor dengan kereta dekat belakang. Wajah anak sulung arwah nampak pucat lesi macam mayat. Macam dia memang dah jangka gangguan ni akan berlaku dari awal lagi. Abang Man tarik nafas dalam-dalam dan tanya terus terang sebab dia nak tahu apa sebenarnya simpanan atau amalan arwah yang masih melekat dekat jasad tu. Suasana pinggir hutan tu jadi hening seketika. Cuma bunyi cengkrik yang pecah kesunyian malam yang makin mencekam jiwa. Anak arwah akhirnya menunduk ke tanah dan air mata dia tumpah bukan sebab sedih tapi sebab satu perasaan takut yang amat sangat. Dia mengaku arwah ayah dia memang ada simpan barang lama, satu bentuk perjanjian mistik yang diwarisi turun-temurun dalam keluarga diorang. Masalahnya, barang tu sepatutnya dipulangkan ke tempat asal sebelum nyawa bercerai dari badan, tapi diorang sekeluarga langsung tak tahu dekat mana letaknya tempat rahsia tu. Arwah meninggal dalam keadaan mengejut, jadi dia bawa rahsia besar tu masuk sekali dalam keranda yang tengah diusung ni. Inilah punca utama kenapa van tu jadi berat gila secara tiba-tiba, macam ada beban bertonton tengah tekan tayar sampai mencecah jalan. Pembela tu tengah mengamuk sebab tuan dia dah pergi tanpa lepaskan ikatan dan sekarang benda tu nak ikut masuk dalam liang lahat atau halang jasad tu daripada terus disemadikan. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tua dari celah rimbun pokok tepi jalan yang gelap, macam dia memang dah lama tunggu ketiban diorang dekat situ. Tanpa banyak bicara, orang tua tu terus hampiri bahagian belakang van jenazah dengan langkah yang tenang tapi penuh misteri. Dia mula bacakan sesuatu yang bunyi dia sangat asing pada telinga manusia normal, satu mantra kuno yang buatkan bulu roma Abang Man meremang 1000 kali ganda. Serta-merta van tu bergegar sangat kuat, macam dilanggar sesuatu yang besar dari arah belakang tanpa amaran. Satu bunyi ngauman halus yang bukan datang dari peti suara manusia, kedengaran sayup dari dalam keranda, kemudian suasana kembali jadi sunyi sepi. Van yang tadi nampak kempis tayarnya tiba-tiba naik semula ke posisi asal, manakala beban berat tu hilang dalam sekelip mata, macam ditarik keluar oleh satu kuasa besar yang tak kelihatan. Abang Man segera masuk semula ke dalam kabin dan pulas kunci enjin yang terus hidup dengan sekali petik sangat lancar macam tak ada apa-apa kerosakan berlaku tadi. Tapi sebelum dia mulakan perjalanan, dia sempat jeling ke arah cermin pandang belakang buat kali terakhir. Dekat tepi jalan suram tu, berdiri satu kelibat hitam yang saiznya sangat besar dan menyeramkan. Rupa dia memang rupa arwah, tapi mata dia kosong dan hitam legam tanpa warna putih langsung. Ia cuma berdiri kaku perhatikan van tu berlalu pergi dengan pandangan penuh dendam yang tak terungkap. Bila sampai tanah perkuburan, tanah jadi keras macam batu konkrit dan liang lahat dipenuhi air hitam berbau busuk. Segalanya seolah menolak kehadiran jasad tu, menunjukkan harga sebuah kuasa kegelapan adalah sangat mahal. Apa yang kita tanam masa hidup
Itulah yang jadi beban atau keringanan kita dekat pintu kubur nanti. Jangan biarkan perjanjian gelap menghimpit perjalanan terakhir korang. Subscribe sekarang untuk lebih banyak pembongkaran sejarah hitam. Cuba korang drop komen kalau pernah alami kejadian jenazah jadi berat luar biasa macam ni.